Nampak layar saiz ni. Tekan. Alhamdulillah geng. Jenahak geng. Alhamdulillah. Padu saiz. Alhamdulillah geng. Saiz padu. Padu. Auto release. Betul? Auto release geng, alhamdulillah. Minggu aku lancar lah. Tak sabar-sabar. Sahabat aku Faizal. Okey geng, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Jumpa lagi dengan aku, dengan Pak Kobia. Jumpa lagi hari ini, hari kedua, 27 hari bulan. Semalam aku turun, alhamdulillah rezeki 5 ekor jenahak, 2 semilang. So hari ni pun kira lewat lah aku turun sebab aku baru balik bertugas. So sekarang pun dah dekat pukul 9, dekat hampir pukul 10. Sebab ceritanya aku dah sampai dah hampir 6 km. Aku terpaksa patah balik ambil bateri GoPro yang ada sekarang ni pun ada dalam 10% lah. Jadi aku tertinggal bateri GoPro. So aku patah balik. Ok geng, assalamualaikum. Jom lancar. Jom jalan pelan-pelan pergi ke spot. Member aku on jig dulu. Aku main sotong kereta air ni. Atas terus. Okey. So huwa tak so? Okey. Okey geng, alhamdulillah selamat dah parking. Umpan pun dah set up. Jom kita try hari ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku pakai 3 rod. InsyaAllah mudah-mudahan hari ni. Mudah-mudahan rezeki menyebelahi aku lah, macam semalam. Okey, ada strike aku bayung. Strike geng. Alhamdulillah. Jenahak. Padu. Baru balik lah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah geng, jenama. Alhamdulillah. Jenahak lagi geng. Jenahak kedua. Umpan tak ada letak geng tu. Duduk dekat tangan lagi ha. Yang ni pula makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak tahu ikan apa. No. No. 2 ekor kang. Aduh. Tak apa, kita berumpan ni dulu. Alhamdulillah. Telan pula dah. Jenuh telan geng. Alhamdulillah. Lama pun saya padu geng. Hai, makan mimai ni. Makan apa tu? Telan pun tak apa tak ada masalah kalau hang telan pun. Ya Allah. Main makan. Alhamdulillah, kenapa tak tahu. Oh, Pak Singa punya besar. Oh, singa tu. Aduh. Sekali singa. Kau pun singa. Kau pusing aku lepas geng. Aku release. Ya Allah. Bismillah. Jom, ada strike ke payung.
Oh, tekan. Tekan. No. Alhamdulillah jenahak lagi. Aduh, alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah, geng. Penambahan. Bila kita mengai. Okay, geng, kita pindah tengah lagi. Atas sikit. Okey, parking dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 3 rod. 3 rod dah labuh. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, geng, ada strike aku payung. Alhamdulillah. Oh, lama papan. Lama papan, geng. Jom kita cari, geng. Strike, geng. Nampak layar. Saif ni.
Alhamdulillah geng. Jenahak geng. Alhamdulillah. Padu saiz. Alhamdulillah geng. Saiz padu. Padu. Auto release. Betul? Auto release geng. Alhamdulillah. Ui, dah dekat boleh tekan. Ui, mak. Ui. Aduh. Nasib baik tak kena kaki. Sebut 9 baru naik. 9. Aduh, ya Allah. Dah mak. Sembilang ni geng, kalau kena balik boleh. Sembilang kalau kena balik boleh lah. Tunggu nombor. Aku tak buka lagi ni. Jom kita cari. Alhamdulillah. Telan. Telan. Dia telan pula. Alhamdulillah. Masa-masa kesejahteraan. Padu. Penutup geng. Gelama sok-sok gelama. Tu tengok. Besar tapak tangan. Padu gelama lah. Deh. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Aku tak solo ni geng, aku dengan Faizal berdua je hari ni. Hari ni 27 hari bulan. Semalam 26 aku dengan Made. Alhamdulillah rezeki aku dapat 6 ekor. 5 ekor jenahak, 2 ekor sembilang. Oh okey, sorry, 7 ekor. So anak gelama seekor. 26 hari bulan. Hari ni alhamdulillah Allah bagi rezeki lebih. Jenahak lagi banyak 9 seekor. Gelama papan besar. Dalam 3-4 ekor kot macam tu lah. Lepas tu jenahak 6 ke 7 ekor macam tu. Okey, sekejap lagi kita tengok dekat pantai. Aku on the way ke pantai ni. Ayak tinggi geng. Ni ayak pasang ni. Tidak selalu kami lancur paras bawah lagi. Memang bawah dalam
berapa meter lah, dalam 20 meter macam tu. Daripada kedai tu sampai ke bawah kan, lebih kurang 20 meter lah anggaran aku lah. Tapi hari ni tengok ayak sampai atas tu. Umpan pun dah habis. Alhamdulillah lah rezeki hari ni. Lagi aku up hasil dekat pantai. Kita tengok sama-sama. Okey. Okey geng, assalamualaikum. Jumpa lagi petang ni. Okey, sekarang kami dah balik. Alhamdulillah rezeki hari ni 11 ekor. Hari ni 27 hari bulan. Alhamdulillah aku baru balik kerja pagi tadi. 11 ekor hari ni. Okey, jom kita tengok hasil. Jenah 1 2 3 4 5 6. 6 ekor jenah. Berlama 1 2 3 gorgon lah. Berlama gorgon 1 2 3 4. Okey, 4 ni gelama pisang. Ni ikan sembilang. Ni paling padu ni paling padu. Hasil hari ni alhamdulillah. Okey, sahabat aku Faizal, ada juga hasil dia hari ni alhamdulillah, rezeki. Okey geng, jumpa lagi di dalam video. Salam strike, salam padu daripada aku Bak Kobia. Assalamualaikum, selamat petang, bye bye.